Tak, kenapa nak search nama I pula? Oh my god. Guys, Idris is watching me. Idris tengok I buat live. Idris, stop it. Idris. Ramai orang puji I dia tu. Jangan tak, Idris. Jangan terlihat apa-apa tak, Idris. Kenapa nak tengok I, Idris? Tak. Why nak tengok I buat live? Ayahlah, Idris. Idris. Ayahlah tengok I buat live. Kenapa you nak jadi stalker pula? Tak, tak tengok. Janganlah, Idris. Okay lah, I'm done working. Dah. Tak, Idris tak ada account TikTok. Daddy dia punya. You okay, Daddy? You okay? Idris, you tengok I lagi ke? Idris. Sayang. So aku cakap lah, just say hi to them. They're very nice to me. I know, it's okay. Let them be nice with you. I Please. just finished with all my letters. You can sit next to me. Come, baby. Baby. Sayang. This is watching. No. You just stop watching mommy. Kita. Aku watching it. Aku watching it. One night. Maaf. No, don't, Idris. Down now. Okay, Mom. Look. Idris, don't do that. Mom. Huh? Mom. Angkat lah anak Eddie ni. He's such a clever boy. This is such a clever boy. Mom, jangan ni, Mom. Sayang. Kenapa? Such a clever boy. Kira kan Mami dah. Daddy, come here. Idris, stop watching mommy jangan. Idris, dia tengah like aku punya live. Ya, tak like. You like sampai 1 million You like sampai 1 million, okay? Sampai tangan you, sampai tangan kaku sayang. You buat je, you tekan sampai 1 million likes. Okay? Tak sampai million, 100 million, 100 Oh yes, million. you tekan, okay? Mami bagi you kerja mudah je tu, you tekan bagi sampai 1 million likes. Kalau I tekan dia bagi I duit. Ha? Kalau I tekan dia bagi I You ni duit je kan? Kepala you duit je kan sayang? Sama macam mami. Nah, you tengok I apa? Anak I ni duit je kepala dia. Susahlah ikut siapa tak tahu. Masa ni I letak ni untuk you. Ha? Idris jangan. Idris tak nak tengok mami buat live. Idris tengah tengok I buat live kat phone daddy dia. Okay, so jangan lupa ya guys, beli I punya produk. Idris. Ayolah tengok. This is something else, yeah? And daddy come here, daddy. Yeah, Yang sini lah. 5 minutes only. I nak habis dah. Produk I pun dah habis dah. very good, yeah. Hanif Zaki. Itulah Idris tu. Nampak tu? Nampak tak Hanif Zaki? Itu Idris tau. Tu Hanif Zaki, okay? Itu Idris. Idris, sayang. Sayang, Idris tak boleh tulis-tulis sayang. Yeah. Ada komen tu. Comel. I like. Dia cakap I comel. I like it. Idris. Tak payahlah sayang. You don't have to write anything. Because silent, Mom. Ya, ni boleh lebatkan rambut juga. Ya, betul. Okay. Mom, Yeah. the letter is like 550 and the like $95 00 and the letter
500. You tengah kira stok mami ke apa? Dengan makeup, dengan dia punya mascara 11900, dengan sikat rambut 1390. It's okay. Okay. Thanks for the update. Yeah. Okay, thank you. Idris. Tak payahlah sibuk dengan live mami sayang. You ni tak duduk sebelah mami, you ambil phone daddy pula tengok mami buat live. Jangan macam tu sayang. Idris, baik-baik you tolong mami jual lah sayang. Come here. Tolong mami jual lah. Why message to you, Ma? Ha? I message ke you apa? Dia tolong mami kau. Idris tengah baca kos tangan. Idris, cepatlah you nak duit tak? Come here, I nak bagi you duit ni. I nak bagi duit kamu. Tak nak. Tak nak, Mak. You tak nak duit? Dia tak percaya je anak I tak nak duit. You tak nak duit ke Idris? I nak bagi duit ni. Sayang, 5,300. Muhammad Hanif bin Muhammad Zaki. Can you come here? Ya, bagi tak kena. No, come here I said. Penat. I tired. Sayang. Why? Come here. Idris. You jangan tolak anak you ke I. Anak you ke anak you? Idris lagi famous lah. Tak, Mami actually. I nak, you jangan tolak Idris ke I. Idris lagi famous sekarang daripada I. No, I tak nak Idris. I nak you. Can you come here for a while? Tolak anak dia, I tak berani dengan anak dia. I nak guna bapak dia je. I tolak anak dia, I tak nak anak dia bahaya. I nak guna suami I. Tapi suami I penat. I think dia perlukan massage. Hansuki tak dengar cakap I malam ni. Siapa bagi gift apa tu? Apa tu? Oh. Tak boleh. Janganlah. Pukul 10 dah. Ya. Hi. Hello everybody. Apa cakap masa sudah datang tak? Kita datang walaupun kita penat tapi kita datang juga. Walaupun kita penat tapi kita hadir. Kami nak Idris tengah sibuk. Idris ada tu tengah tengok. Dia tengah tengok live kita dekat my phone. Kenapa Abu Hanif tak lebat? Lebat lah, siapa tak lebat? Kita je shave. Muda tak ada lesen. Hanif dah ada rambut lah. Jangan Dah lagi nak shave ni. Ya ke? Tak lah, belum lagi ni, baru lagi. Saya masa tu dah 6,000 tengok kita ya. Iya ke? Hanif Zaki pak ayah nak itu komen-komen ni. Ada dia kata hi B brother. You tak tahu ke pasal tu? Mek nak cerita dengan you. Ada cerita? Ya. Cerita. So B ni cerita macam ni. You tahu kes curang? Kes curang yang mana? You tahu kes curang tak? Okay, banyak kan kes curang kat Malaysia? Banyak, tambah banyak sekarang ni. Okay, you curang tak? Taklah. Sebabkan banyak kes curang, dia ingatkan kita curang pula. Masak. Okay. Jangan macam tu, jangan macam tu. I tak tuduh you pun, I cuma tanya je. Okay. Jangan awak ni Okay. pula. Apa tu? Kenapa? Okay, dia macam ni cerita dia. Cerita macam ni. Dia curang. Okay. Lepas tu, I tengok video tu. Yang ada dah lupa. Kau jangan lupa tau beli produk I. Lepas tu kan, ni cerita dengan you. Cerita. Cerita macam ni. Seorang lelaki buat hal semua kena, betul. Tak pasal-pasal kan? Betul? Relax sayang. I tak tuduh you pun. Ya, lepas tu. Lepas tu kan, dia macam ni cerita dia.
dia sayang belum cerita lagi sayang. Lambat. Okay. Itu cerita dia macam ni sayang. Apa? Yang dia curang tu pun Tak, apa cerita dia? Apa ni? Kenapa? sabar je sayang. Saya cerita. I tak Cerita. tergamak Apa cerita? Cuba korang cerita. Boleh tak? Lambat lah nak tunggu dia cerita. Korang cerita kat sini. Biar I cerita. Pas kau nak cerita, kau mesti Before ingat brother? Yang you tak tahu, I tahu cerita ni. Okey, apa You cerita? tak tahu. Manalah nak tahu yang I kat office meeting. Ya betul, I tahu. So cerita macam ni. Curang yang dah curang, si suami ni dia boleh naik tangan kat isteri dia. Sayang, cerita betul tu sayang. I tengok video tu. Okey. Lepas tu I macam tu sekejap gitu. Mbak I tengok video tu. Guys, tengok ni guys. Kejap. Guys, dia tengok ni. No. Sorry. Kena. Tolak. Sorry. No sayang. It is no. Jangan nak sayang. It is no. Tak. Maya budak ni. No. Lepas tu kan. Lepas tu, I tengok video tu. Aduh, sakit. Saya dengar lah cerita. Ya. Lepas tu kan, I tengok video tu. Tapi sebab dah malam tau. So, I macam... Dia pukul apa? Dia Tak, pukul bukan. bini dia? Dia pukul bini. Lepas tu kan, I tengok tu kan. Lepas tu, I pun... Siapa? Tak kenal lah. Random lah. Tak kenal sayang. Tapi, waktu I tengok video tu, I tak buka suara. Saya tak tahu apa kejadian dia. Lepas tu kan, bila I buka suara, masa tu dia... Macam ni lah, I tengok video tu. Lambat. Aduh. Laju. Speed. Alah. Sayang, lepas tu masa tu kan I tak buka aduh. lah I tak buka lah suara sebab malam kan tengok video tu. Lepas tu kan lepas tu bila dia macam dah mula berkasang dengan isteri dia, lepas tu I buka lah suara terus. Macam ni I tengok video tu kan. Macam nak cerita dengan you lepas tu yang kan, lepas tu I tak sangka yang tu perempuan tu yang curang. I ingatkan makcik dia. Perempuan tu yang curang. Memang patut kena pukul lah kalau perempuan tu yang curang. Bukan sayang. Habis tu? Susah lah nak cerita. Tak cerita lah yang tak apalah. Tapi Saya nak yang susu. perempuan tu Nak susu? lepas tu sayang. Nak susu? Ya. Mana boleh? Okay, korang beri pada I. Jangan lupa beri pada I. susu? Ya, Okay? Biar sayang. Lepas tu kan- We go up we go sleep no. We go sleep. Mami. Sayang. 5 minit. Ya. Call baby. Dia nak susu? Ask baby to do your susu. Nanti ya. Jangan nanti dia nak buat live. Dia ni abang. Mami kau cerita pun tak habis lagi. Okay. Bila buat susu untuk anak. Okay, jom come. We go sleep. Come. No, Mami ya. Lepas tu kan sayang. B tu for brother. Apa benda be for brother? Tak faham. Be for brother. Nanti Mami ya. B is for brother. Okay, dah B is not for baby. B is for brother. Buat susu adik. Nanti ada Mami mana. Mami. Lepas tu kan sayang. Cerita dia kan sayang. I malas nak cerita dia. I tak suka No, ada gosip sos. dengan suami I pasal curang. I tak suka cerita ni pasal curang. I tak nak. Nanti I tak suka cerita pasal curang dengan suami I. So I saja dia buat cerita lembab-lembab macam tu. Oh, I dengar. I tu. Dengar ke? Adik nak cakap apa? I malas cerita pasal curang dengan suami I. Cerita lah. Nanti suami I boleh. Mana? Adik. This one. Lepas tu saja dia buat lembab-lembab cerita macam tak tahu cerita sebenar. Padahal kita perempuan. Kita perempuan jarang kita tak tahu cerita sebenar. Tapi kita tengok pada diri kita sendiri lepas tu habis. Cerita. Kita nak tahu cerita Guys, dia it's apa. back. Siapa yang kaki gosip sekarang ni? B for brother. Lepas tu yang I tahu B for brother dipukul bini dia. Lepas tu bini dia curang rupa-rupanya. Sayang. Ni kes curang mana pula ni? You cerita lah. Lepas tu dia macam ni yang dia buat macam ni kat bini dia. Ya. Ya. Lepas Sebab bini dia curang. sayang, bukan. Tak payah buat fitnah sayang. Salah. Suami isteri dia found out. Isteri. Entah ya ke? Aku tengok aku tak faham. Lepas tu saya buat beritahu suami. Aku tak faham cerita sebenar. Cubalah korang cerita, tolong lah. Suami dia yang curang sayang. Okey. Lepas tu Kantoi lah. kantoi lah. Kantoi kat mana? Tak tahu lah sayang. Ingat tahu ke? I mana tahu sangat kisah-kisah macam ni. Korang cerita cepat.
Mana tahu cerita-cerita macam ni, tak tahu. Idris tengok dekat TikTok curang. Dah. Dah apa dah, later. Idris, you watch something else, don't watch that. Mana tahu cerita curang, tak tahu saya. Tak ambil tahu masa gosip-gosip macam mana. Asal Abang Idris pun tak buat live ni? Perempuan tu curang, dia panggil lelaki lain, lelaki curang. Banyak lajunya. Lelaki curang, bini serang. Lepas tu Anzana ingat perempuan penyondok tu makcik dia rupanya perempuan. Betul. Apa benda siap? Apa benda korang ni? Korang dengan Anzana ni sama-sama confused lah. Dia je faham. You je faham situation I. You je faham. Sebab I pun tak, I tengok video tu I tak faham. Macam betul ke dia ni Tadi sangat komen. Laki tu curang, skandal dia. Laki tu curang, skandal dia panggil B. Lepas tu ditanya kenapa lagi. Kenapa panggil B? Skandal cakap B for brother. B for brother Pandai makcik tu kan. Wish. Tapi jangan. Tapi kita tak tahu kan. Kita tak tahu kita sebenar kan. Kita tak tahulah. Tapi semua dipermudahkan urusan masing-masing. I pun tengok pun macam tengok macam tu lah. Apa yang viralnya? Dia viral I tak faham cerita. Lepas tu I nak cerita ni takut jatuh fitnah. Takut jatuh fitnah. Okey. Kita baca komen tu. Tapi yang I tahu dia kata B tu macam for brother macam tu lah. Sudah. Okay, faham? Macam tu. Blood brother kot. Yelah. Blood brother. Tak tahu cerita sebenar apa. Kita tengok video macam tu kan. Macam apa pun sayang. Apa pun jangan curang. Kalau nak lagi satu beritahu je. Apa pun nak susah. Kalau mampu kan. Kalau tak mampu tak payah. Jangan menyusahkan diri masing-masing. Yang ni Anzal hair tapi boleh pakai untuk orang kecil. Lepas tu tree. Lepas tu ni bincangkan hal. Lepas tu tak, you satu je. Janji. Idris mana dia dekat bawah ni? Dekat bawah ni. Nampak ni rambut dia. Ni nampak ni. Tapi rambut Abang Idris tak panjang. Rambut Abang Idris tak panjang. Idris? Yes. Idris nak standard 1 dah. Idris dah year 1 next year. Abang Idris jual Anzal tu lah. Ya ke? You pandai menjual tak? Tak je. Okey je. Okey je. Jalan mesti. Okay, so Idris cakap dengan Mami next year dia nak pergi mana? Year 1. Ramai saksi Hanif janji ni. Bagus. Ramai saksi. Seksi bukan Okay. So this one untuk rambut. Ya. Aku tak faham lah kenapa tau sayang. Diorang ni kalau I buat live kan, nanti mesti diorang cakap pasal you macam tak ada rambut macam tu tau. Diorang ni tak faham. Rasa-rasanya bila I pergi kedai mamak tu, I botakkan rambut, I kena buat live lah. Ya. I kena buat live lah. Diorang ingat macam dengan kedai Mama Player tu. Tak. Diorang ingat macam you ni botak sebab berpenyakit sayang. Berpenyakit? Mana ada penyakit guys. I botak daripada I 14 tahun. I cakap gambar I kat sekolah pun macam ni lah. Serius sayang? Serius. Daripada sekolah pun tak macam ni? Ya. Dia dah berapa? Baru lepas cakap tadi, daripada umur 14. 14 tahun. Form 2. You tak kena ejek kat sekolah ke? Tak kena ejek? Tak ada lah. Pun asal awak tak cakap pasal English, Malay. Diorang faham Malay. No, diorang suka bila cakap Malay sayang. So they can understand. Yeah, that's our mother tongue. Yeah. You kena be proud with our language. Okay sayang? Saya sahkan dari sekolah menengah. Dari sekolah menengah memang gitu style Hanif. Betul. Satu sekolah ke ni? Betul. Nampak? Wah, budak sekolah you dah masuk nampak? Nampak? Memang kita tak kalau budak sekolah you dah masuk, akan keluar you punya segala cerita sekolah you. Okey, cuba cerita zaman sekolah macam mana? Baik kan? Takut kita Wak. Kalau kawan dia dah masuk dalam live ni, maknanya kita boleh korek cerita Hanif waktu. Tak ada banyak awet dia. Tak ada. Tak banyak awet ke sayang? Tak ada. I masa sekolah memang I tak ada masa nak bercinta. Ya ke? Ya, betul. I kaki fly dulu. Tak, kita tak kenal. You kunyit ke bukan? Aduh. Sayang? Ya. Tak ada awet sayang? Tak ada. Wow. I memang enjoy. Ya? Betul.
Bagus senyum. Bagus, Takkanlah handsome macam ni tak ada awet saya. Ya, tak ada. Kenapa? You jual mahal ke macam mana? Jual mahal lah. Ya. Babaan sana budak masam. Panjat pagar. Nampak tak? Air bersekolah pun di mana botak. Dan Abang Idris dia main-main. Abang Hanif Idris tak kesayangan main. Ustazah. Siapa tu? Betul. Nampak tu? Hanif kesayangan Ustazah. Nampak tak? Betul. Itu betul. Tak tahu siapa dah. Siapa tadi tu? Ramai ke kawan sekolah kat sini? Thank you lah my alma mater. Guys, I ada beg kuning tau. Jangan lupa produk I. Beg kuning, Jangan beg cakap kuning, pasal beg Hanif je kuning, tau. beg kuning. Produk I ni jangan lupa. Yeah. Hanif habis dari school from the Awak message. Ustazah pula. Habis ustazah? Aduh. Hanif pengawas sekolah? Ya ke sayang? Tak lah. Dan beli dua set. Oh, thank you. Thank you guys for buying. Sayang, produk I bon. Banyak. Tak ada. Sana memang budak Hanif dulu baik orangnya. Cantik. Cantik. Tak risau kalau ada wife yang comel. Mana Idris kat bawah ni. Sayang, I dah baca tu. Dia kata tak risau kalau ada wife yang comel. Tak risaukan ada wife yang comel? Dia tak risau sebab kita percaya. Kita ada kepercayaan tu, insyaAllah. Kan? Nampak tak? Walaupun muka I muka muslihat. Muslihat Muslihat bukan musibat. Oops. Aduh. Mancung hidung ni. Dia buat kat Thailand. Dia buat kat Thailand ya. Dia kata tak pernah ada awet. Lepas tu pergi Thailand buat hidung. Amboi. Selalu. Ini bag nombor 2 tu boleh guna untuk baby umur 11 bulan. Apa dia 2 tahun ke atas, okay? 2 tahun ke atas. Baby janganlah guna lagi, Dik. Ya, baby. Tak payahlah, bagi dia naturally grow dulu. Nanti dia akan tumbuh. Don't worry, okay? Okay. Tapi Don't worry. Ya, jangan risau, okay? Duduk rapat tu dapat adik lah itu. Sana lah. Tak. Duduk rapat dapat adik. Ya. Aduh. Bahaya tu. Guys, come on. Lepas tu siapa nak jaga pula? Korang boleh tolong jaga? Tolong jaga siapa? Tolong jaga siapa? You jaga adik you lah. You nak adik lagi ke? Nak. You nak adik lagi, Grace? Nak. You nak adik lagi? Nak. Nak ke adik you seorang tu pun you tak jaga? You jaga ke? Tu tengah minum susu tu. Dia ngantuk dah tu. Imehan, let's go sleep. You nak adik lagi ke, sayang? Nak gegel. Ada orang request nak gegel. Tak boleh. Tak boleh. Kan Idris, kalau ada adik bukan dia nak jaga pun. You jaga ke nanti kalau ada adik girl? Jagalah. Ha? Jagalah. Jaga? Yalah, dia good boy lah. Dia good brother. Yeah, he's a good brother. Kan Idris? Tapi maskara ni kan kalau pakai senang je nak lap kan, Mam? Mama tak jual maskara dah, sayang dah sold out dah. Azleh? Good try, Idris. Good try. Azleh? Enzel hair, okay. You can try and sell. Yeah. What do you like the most about Enzel hair? What do you like the most about this Enzel hair? This one. You bring wherever you go, right? Yeah. This one? You bring wherever you go, right? Yes. What do you like the most about this Enzel hair? Apa yang you suka? Because wangi. Because wangi lagi. Because. Your hair tak messy, kan? Yeah. Tapi bagi rambut panjang. Bagi rambut you panjang. Oh, ya, betul. Okay. Ini pakai ni cepat nak rambut nak jadi panjang. Ya. Ya. Oh, so sticky. First, Idris, if you want to sell this, Idris, first, you must ask them first. Do you have kids at home, guys? Do you have kids at home, guys? So they say yes. So you want your kids to look good, Lagi boleh pakai. right? Wow. Don't play with that, Idris. Don't play with that. Betul, sayang. But I like the boy. Before you sell, you must ask first, okay, Idris? Okay. Then only you can sell. Saya tahukan cerita curang tu kan. You jangan buat macam tu. Infant tak boleh pakai. 2 tahun ke atas boleh. Kenapa you tukar topik? Tak, I baca dulu. Apa dia? Apa topik? Yang curang tu. You tak tengok kan video macam tu? I tak tengok. Tak ada masa nak tengok lah, yang. Elok sayang, tak ada masa. You pun tengok meeting I kat office tu back to back lah orang kata. Betul? Elok sayang, tak payah, tak penting pun cerita macam tu dah. I tengok pun macam tak faham apa benda ni. Tak kurang lah. Tak sing lah, tak sing. Semoga dipermudahkan, macam tu je I. I tak suka sangat dia tengok macam tu. Dia macam tak bagi I Good aura. Ya, I don't like it. Mam, yang ni macam bulu jadi Sebab dekat sini. I rasa
Mam. Yang ni ada bulu daddy kat situ. Kat mana misai? Saya cakap. It's called misai. Bukan bulu saya ni misai. Misai. Misai bulu. But now tak ada DJ. Idris, janganlah main dengan maskara mami. Tu punya daddy. Daddy punya ni. Misai. Can you call it misai? Misai sih. Cakap pasal bulu daddy kat sini pula. Apalah Idris. Kau ingat bulu lain sayang. Orang pun tak ingat. Tak payahlah. Dia pun tak ingat. Bagus. Korang pun tak ingat. Kan? Korang jangan ingat bukan-bukan. Korang tak ingat. Korang tak ingat. Ada. Tapi macam rambutan dah ni. Itulah kan. Idris cuti sekolah pula. Idris cuti sekolah. Dia janganlah bagi ke. Ya, orang tanya tu, spring ni sejuk ke tak? Dia sejuk gigil tu. Dia sejuk gigil. Taklah. Aduh. Dia tak sejuk Mam, tapi dia wangi. daddy punya ni macam ni. Sayang, habis mami pakai maskara sayang. Alah. Sejuk manja. Sejuk manja. Tak sejuk dik. Macam mana boleh kenal each other? Dah cerita 100 kali dah Dah waktu cerita 100 kali. Muntah dah orang dengar. Orang dah tak dengar dah. Dah basi dah. Kahwin dah pula basi kat sangat. 10 tahun dah. Orang tak dengar dah. Dah pasti macam makanan. Kalau pengantin baru boleh lah tanya. Macam mana boleh kenal. Dah 10 tahun kahwin dik. Alah. Pada suatu hari. Rambut kuku yang mana? You can try this one. Ambil set ni je habis. Tapi ambil untuk kulit kepala dan rambut. Okay? Dad, macam ni mami pakai maskara. Ya ke? Ya. Comot. Dia tak ngantuk ke? Dah tahu tapi nak dengar. Tak Adik? payahlah. Imirhan? Bosan nanti dengar. What are you doing? Aku makan. Oh, patutlah. Tapi vibe macam pengantin baru. Ya ke? Amin. Selamanya pengantin baru lah Itu sayang. Main phone je tak lah. Mami buat live. Ni. Okay, you can play with it kat bawah. Aku beli telefon pula. Love you, Mihan. Aku nak show. Macam ni mami makeup. Dad yang ni. Doakanlah untuk kami ya. Doakan. I can tulis. Semoga jodoh berkekalan. Hingga ke Jannatul Firdaus. Amin. You ada tak siapa try you? Tak ada lah yang. Tak ada orang dah nak try. Ya. Dah tak ada nak try lah yang. Mana ada nak try dia. Oi. Boleh percaya sayang. Boleh. Tak boleh pula. Kalau ada takkan nak mengaku. Mengaku. Mengaku je lah kalau ada. Kau kan? Kalau ada mengaku je lah. Tahan kau mulut kau kan? Suka. Anzana je yang try. Betul lah itu jawapan dia. Betul. Oh, mami. I tak. Dad, can I draw your face? Draw my face, what do you mean? Yeah. So I want to take picture. And first I'm gonna draw mommy punya face. How? I know. Macam mana Anzana boleh suka dekat Hanif? Jawab. Ya? Biarlah rahsia. Cerita dia macam ni. Cerita dia macam ni. Cerita. Macam mana yang? Macam mana? Cerita macam ni. Cerita cepat. Iris jangan Iris terkena ni. Jangan tidur. Bukanlah tengah imbas kembali. Nak kena imbas ke? Benda tu kena spontan. I kena mengimbas balik masa lalu. Mami, tolong I. Kau jangan lupa tak dalam beg dia. Mami, Beg dia. tolong I buka ni. Tolong. Okay. Dia kenalah flashback balik. Mami Lama dah kan kata kita tu kenal. yang I dah kenal Hanif ni dah 20 tahun tu tak? 20 tahun ke yang? Ke 30 tahun? Bodai lah. Amboi, dia ingat kita tua sangat. 20 bodai.